Malamku bermimpi hai dengan satu. Okey, kita masak selama 20 minit. Okey kawan-kawan, inilah hasilnya. Okey, kita sejukkan dahulu. Dah sejuk barulah kita keluarkan daripada acuan. Okey kawan-kawan, hari ni saya tidak kukus kelapa parut ni. Kalau kawan-kawan ingin tahan lama, kelapa parut ni kawan-kawan boleh kukus selama 3 minit. Dan letak daun pandan, dia akan jadi wangi. Okey, inilah hasilnya kuih lompang gula merah. Kita makan dengan kelapa parut yang lemak-lemak, ada rasa sedikit masing-masing, rasa garam, memang sedap. Okey, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap terasa. Kelapa parut tu yang ada masing-masing tu, kena pula gula merah dia tu, memang sedap. Alhamdulillah. Cantik kan? Nampak tu lesung pipitnya sudah timbul. Kita sejukkan dahulu ya. Barulah kita keluarkan daripada acuan.